Okey, kita tengok ni bunyi bising. Ada masalah dengan kapasitor mungkin. Nanti saya buka, saya nak tukar tengok macam mana. Bunyi. Okey. Saya dah matikan switch dia. Saya nak buka dia. Ikut ada instruction ni. Open, kita open. Saya nak mulakan projek tukar semua yang ada dalam ni. Yang ini kita pakai untuk ni. Nampak Ini untuk ini. Dan ini sini. Dan saya tukar ni. Dah panas tadi, kita nak cabut. Kita kena cairkan aluminium ni supaya dia tanggal. Dia ambil masa sikit. Nanti dia dah cair, saya cabut, saya tunjuk balik ya. Ini dah cabut satu. Dah cabut, kita ganti yang baru. Masukkan ni ya. Okey. Dah masuk. Kita akan shoulderkan dia balik. Kita akan buat satu-satu. Sebab kita ni pun belum expert. Kita buat satu-satu. Okey. Kita mulakan proses untuk buka yang kedua. Proses yang sama. Jadi dia ambil masa juga. Jadi tak payah rakam lah. Dah tahu. Cabut, pasang baru. Kita pasang pula yang kedua. Setelah tadi dia berjaya dibuka, sekarang masuk. Proses yang sama, kita soldering balik. Hati-hati ni panas. Test, menarik. Okey, dah siap. Tiga-tiga dah tukar, tinggal lagi satu. Yang ni. Okey, saya akan tukarkan juga. Proses yang sama. Cairkan dia, masuk, taruh aluminium baru. Okey, dah siap. Soldering, kita nak potong. Okey. Dah siap projek ni, kita nak pasang. Nanti kita tengok ke atas. Okey, kita skru balik. Kita masukkan balik. Pusing dia macam tadi. Alright, siap. Kita cuba. Satu lagi projek yang telah berjaya dilakukan dengan sendiri. Satu proses pembelajaran. Nanti kita cuba lagi untuk kipas yang lain. Kalau bermanfaat, boleh kongsikan.